Dia merasa kalau anaknya tak ada boyfriend, tahu boyfriend? Kalau di sini apa namanya? Pacar. Pacar tu bukan yang dia untuk kuku tu ya? Pacar. Oh, itulah sebut pacaran tu ya? Oh, patutlah orang pacaran tu gaya macam ni. Ya kan? Orang pacaran ni lelaki yang kalau ada jemaah datang lelaki masuk kemudian bawa anak dara jemaah duduk tunggu di simpang, bawa ke hilir ke hulu. Ini lelaki pondan ni jemaah. Jangan terima lelaki macam ni. Lelaki penakut. Ini lelaki penakut. Kalau dia jantan, dia datang pergi ke rumah bapaknya, dia datang, "Pakcik, aku nak pinang anak pakcik." Gitu. Itu baru jantan. Kalau tunggu di simpang, lepas tu bawa ke hilir hulu, ini bukan lelaki jantan. Ini bukan lelaki jantan. Jadi jemaah, jangan pula sampai kita benarkan anak dara kita ke hulu ke hilir dengan anak bujang orang. Jangan pula. Dan begitu juga kalau ada anak dara di belakang sana, jangan sampai kalian tergoda dengan rayuan lelaki-lelaki penakut macam ni, lelaki pondan ni. Kalau lelaki berani, dia datang jumpa walinya, "Aku pinang anak pakcik." Gitu. Diterima, alhamdulillah. Kalau tak diterima, innalillah. Cari lagi,